Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Muhammad Haziq bin Osman. Ya, Saya nikahkan dan saya kahwinkan akan dikau dengan pasangan Cik Nur Syazlina binti Cik Ibrahim yang telah berwakil walikan bapanya kepada saya dengan mas kahwinnya sebanyak RM10,000 tunai. Saya terima akan nikahnya dengan mas kahwin sebanyak yang tersebut. Boleh? Boleh Pak? Boleh Pak. Cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rinduku lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. dan apabila tak bersamamu, kau pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Saya nak ucapkan terima kasih dekat terutamanya keluarga kecil saya, Umi, Abah, kakak-kakak dan abang saya, keluarga mentua saya, mama, papa dan tak lupa nenek saya juga tahu. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih kepada photoshoot kita, Abang Nas, kepada kawan-kawan yang hadir. Lepas tu tak lupa juga dekat family belah laki dan belah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Ibrahim bin Cik Iwen, bapa kepada pengantin perempuan, mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada malam ini untuk meraihkan majlis pernikahan anak perempuan saya, Cik Nur Syazlina binti Cik Ibrahim. Semoga dengan kehadiran tuan puan dapat menyerikan lagi majlis pada malam ini. Syukur alhamdulillah. Tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rinduku lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. dan apabila tak bersamamu, kau pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin.
lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah abadi. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Dia rasa penat, tapi rasa bahagia tu melebihi rasa penat. Jadi dia rasa macam gembira lah. Gembira sangat-sangat. Dapat gambar pun cantik. Hasil gambar untuk hari ni. Nanti kita spill gambar nikah pula. Ini gambar sanding. Harapan. Harapan saya harap perkahwinan ni hingga til jannah lah. Saya dapat bagikan suami saya dan semua orang di sisi saya. Itu je. Alhamdulillah, harapan saya untuk perkahwinan ni semoga kekal hingga ke jannah. Semoga saya dapat banggakan isteri saya. Semoga saya dapat pikul tanggungjawab ni dengan betul. Kat sini saya nak ucapkan terima kasih kepada Syah sudi terima saya sebagai suami dia. Tak lupa juga terima kasih juga dekat sebelah mertua dan belah family belah laki saya sendiri kerana menyelesaikan majlis ni dengan betul, dengan berjalan lancar. Terima kasih kepada semua yang melancarkan majlis ni, yang awak ayat jadi Nak nangis. bukan kaku. Jadi tak boleh nak ayat. Ayat lah. Ucapan terakhir kami, terima kasih kepada semua yang telah membantu kami melancarkan majlis ini. Mak, ayah, bagi guna rumah, Umi Abah, selesaikan majlis dengan lancar. Settlekan borang, Tok Imam, Dan semua goodies. Yang pas makanan pula, terima kasih kepada Kak Ja, Bepi, Kak Ngoh, Akmal, tak lupa juga. Sampai nak tidur 2-3 hari usahakan majlis ni. Kita nak nangis. Tahniahlah korang. Terima kasih. Terima kasih Abenas. Terima kasih, Abenas. Jadi terbaik. Bye. Jika harus ku bersabar dengan segala derita, ku terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara, tanpa bicara ku rela. Cinta akan ku mengasihimu sehingga nadiku tiada lagi berlagu. Andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya, terangilah gelapku walau dalam gelita. Dengarkanlah aku, jiwaku tulus untukmu.
Kami daripada keluarga Ayah Mak mengucapkan selamat pengantin baru. Raya. Keluar.